Tu atas, atas. Itulah suara yang mak ayah lagi excited daripada anak. Serius, kita orang rasa taman ni antara taman yang paling best kita orang pernah pergi. Tengah naik kereta api kat bawah, ada pula kereta api lagi satu kat atas. Nama dia Jungle Shuttle, kecil sikit lah, tapi memang best. Yang dewasa pun sibuk nak masuk. Memandangkan anak kecil dan kita pun tak berat sangat, boleh lah. Tapi kena berniarap lah, sebab size pod atau kapsul ni kecil kan. So dalam dia macam ni. Gitulah dalam dia. Dah macam naik space shuttle. Dia akan bawa kita mengelilingi taman permainan ni. Taman dia pun best. Gelongsor dia cantik, lepas tu licin. Lajulah turun. Slide besar dia, slide yang kecil-kecil macam ni pun ada juga. Lepas tu kita orang suka juga benda yang macam Ninja Warrior ni. Sebab dekat sini betul-betul mencabar, tak macam dekat tempat lain. Halangan dia tu betul-betul bergerak tau. Lepas tu ada button untuk set timing. Barulah serius. Ini yang dekat bahagian belakang. Sama juga ada button untuk buat timing. Nak main pusing-pusing macam dekat Fun Fair, ada 3. Yang besar macam ni, yang kecil tapi sentiasa berpusing, ataupun yang besar ni tapi kena pusing sendiri. Ada banyak lagi permainan, antaranya trampolin, tapping game, even dekat ball pit dia pun ada banyak permainan. Yang putih-putih ni pula nama dia Snow Pit. Ala-ala nak main salji. Kalau pegang betul-betul macam ni lah rupa dia. Jaga-jaga sebab senang termasuk poket. Masuk sini multiple entry per day. Maksudnya boleh keluar masuk dalam satu hari. Tapi kalau nak stay dalam ni je pun tak apa. Ada tempat makan, ada tempat duduk, tandas pun dah ada. Ini adalah Jungle Gym dekat ICT Shah Alam. Ini harganya.